Hari ni untuk Abaja kita, mari ambil lah untuk kereta Klisa ni. Bukit Padai kami hari tu. Dan Alhamdulillah mari susah belah kedah usah. Tukar nama, susah mari dah. Dan Abaja pula tertidur. Lepas tu nak ambil mari hari ni baru boleh ambil. Jadi Alhamdulillah, Angah nak cerita lebih pun baik kereta ni, baik kereta Viva semalam pun, kereta Angah dok ngasuh, Angah dok berani nak cerita lebih. Macam awakmu tengok Angah update tu, barang baru siapa Angah test rasa comel, Angah jual keadaan gitu. Update tu untuk jual gitu. Memang tak ngasuh. Tapi Alhamdulillah lah, bagi Angah rasa setakat ni okey je kot. Adalah kakak-kakak kawah-wah untuk persetujuan Abaja tu, dengan harga pun insya-Allah Angah rasa padang. Okey lah. Beres Abaja. Beres. Oh, kemas steady je. Jadi nak cerita lebih aja. Nak kata kereta ni gini kan? Payah lu barang tu Angah ngasuh, Angah buat. Bakal wawah Angah buat, koseng Angah buat. Onu masalah ekor pun Angah buat. Dah berah jadi beres. Sesah untuk Abaja kita. Beres Abaja, masih banyak Abaja. Ya. Moga-moga gitulah, bukan sebab untuk pembelian saja. Boleh berkenalan. Tidak tak tahu Abaja ni duk apa? Tok Jember je. Kurang-kurang boleh kenal tu lah. Baik Abaja. Beli dah. Baik jual belaka dengan harga banyak bayar. Baik. Baik.